Dalam budaya Melayu, bila orang atas dah buat keputusan, yang bawah dia tak bawa cadangan, yang bawah bawa kepatuhan. Itu Melayu mah. Saya bukan. Orang macam ni kena humban daripada atas kapal terbang biar dia nampak bumi mana yang dia pijak selama ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat Tahun Baru Cina kepada yang berbangsa Cina. Selamat bercuti kepada rakyat Malaysia. Aku baru balik dari majlis tunang sepupu aku dekat Kayuara. Kena juga buat video pasal dah 2 hari tak post video walaupun Raya Cina ni. Okay, untuk video kali ni aku nak slow talk lah benda ni. Bukan pasal aku takut, tapi kalau bila kita cakap pelan-pelan macam ni kan, kebanyakan orang akan lembut hati boleh dengar Okay, isu ni sebenarnya isu mudah lah. Dia tak teknikal sangat lah. Kita boleh layan lah benda ni. Bukan isu yang kompleks lah kata orang kan. Soalan ni satu je. Bila Sultan titah tak boleh, apa maksud tak boleh? Tak boleh tu maksud dia bukan nanti, bukan yang kita tengok dulu, bukan boleh bincang, dan juga bukan kita boleh optimizekan. Tak boleh. Tak boleh it's mean tak boleh. Tapi tiba-tiba keluar kenyataan seorang menteri kerajaan negeri patut menghadap Sultan untuk penerangan dan cadangan yang relevan, sambil pada yang sama menghormat titah. Dan kat sinilah aku dapat rasa otak aku berdenyut laju. Tu tandanya ada something wrong somewhere. So aku tanyalah dengan sopan lagi sekali. Tak naklah macam video parodi aku yang dulu tu kan, yang lebih menyakitkan hati pasal macam menyindir kan. Kadang aku kesian jugalah dekat orang yang terasa dengan video parodi aku tu. Pasal tu sekarang aku buat direct je. Okey, kalau Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah dah bertitah tak benarkan penternakan babi kat Selangor, kau nak explain apa lagi? Ada yang unclear ke? Sebab bila seorang menteri sebut nak bawa plan pengurusan babi terkawal selepas Sultan titah tak boleh buat ladang babi dekat Selangor lagi, dia sebenarnya tengah buat satu benda yang sangat pelik. He's trying to do a weird thing where is dia try duduk atas 2 kerusi serentak. Satu kerusi hormat titah, satu kerusi lagi nak bentang cadangan. Kalau dekat dunia sebenar, orang yang duduk atas 2 kerusi ni cuma orang yang tak betul je. Betul tak? Kau pernah nampak orang duduk atas 2-3 kerusi? Seumur hidup mungkin kau dapat tengok sekali lah, ataupun tak pernah langsung kan? Even big obese guy yang sepatutnya duduk 2 kerusi nak menampung dia punya punggung pun tak nak guna 2 kerusi untuk duduk. Kau pernah tengok orang gemuk duduk pakai 2 kerusi? Dia nak pakai 1 kerusi juga. Orang kurus lagi lah. Orang akan cakap apa ya? Benda siap. Satu dah lah. Orang cakap macam tu kan. Aku bagi faham lagi lah. Guna bahasa pelik-pelik kan. Kadang orang tak faham kan. Okay, steering kereta ni. Steering ni adalah parts dalam kereta untuk kita buat keputusan belok ke kiri atau ke kanan. Kalau kau steer ke kiri lah kereta tu pergi. Tak ada cerita kau steer ke kiri, kereta kau pergi kanan. Tak ada. Tak pernah ada orang buat keputusan belok kiri dan kanan serentak. Cuba kau try. Tangan kiri kau balas ke sini, tangan kanan kau balas ke sini. Kereta kau akan lurus je. Dia tak ada belok ke mana-mana kan. Bayangkan kau tengah belok kiri, tiba-tiba bini kau yang jaga waist jerit suruh belok kanan. Kalau kau ikut cakap bini kau, confirm kau kena marah dengan orang dekat atas jalan raya. Lagi malang, kau kena langgar dengan trailer. Kereta kau dah belok kiri, biarlah belok kiri. Kalau dah hormat keputusan Sultan, hormat je lah. Tak payah nak bentang-bentang bagai. Nanti orang marah. Menteri contoh lagi sekali. Bapak kau cakap, jangan keluar rumah malam ni. Tak boleh. Titik. Lepas tu kau cakap, baiklah pak, saya hormat keputusan bapak. Lepas tu kau sambung lagi. Tapi kalau bapak bagi keluar, saya nak keluar kejap je. Nak pergi rumah Mahmud. Tak minta duit pun. Itu hormat ke tawar-menawar tu namanya kan. Macam tengah bargain je. Kalau bapak kau jenis yang penyabur, dia senyum je. Tapi kalau bapak kau tu jenis mungkin dia ahli Avengers ke, dah lama dah kau kena smash macam Hulk kan. Dalam budaya Melayu, bila orang atas dah buat keputusan, yang bawah dia tak bawa cadangan, yang bawah bawa kepatuhan. Itu Melayu mah. Saya bukan kan. Orang macam ni kena humban daripada atas kapal terbang biar dia nampak bumi mana yang dia pijak selama ni
Kan? Itu orang yang patuh mah. Saya orang yang banyak idea. Kan? Ini bukan soal banyak idea ataupun soal IQ. Ini soal adab. Adab kuasa. Kalau kau kuasa begini, adab kau macam mana? Ada orang cakap, dia cuma nak jelaskan, bukan nak lawan. Okay lah, to be fair, aku accept lah hujah tu kan. Dia cuma nak jelaskan, tapi bukan nak lawan. Nampaklah di Chronicle mode serius ni lebih baik daripada mode parody kan. Okay, tapi aku nak tanya, walaupun aku dah accept, jelaskan pada siapa? Dekat siapa? Sultan kan? Kau rasa Sultan tak faham ke selama ni? Sultan tak cukup maklumat ke? Sultan tak akan terfikir ke cadangan yang kau nak bagi ni? Sultan buat keputusan melulu ke? Sultan tak ada pengalaman ke dalam hal ni? Kan? Kalau kau jawab tak untuk semua soalan yang aku tanya tadi tu, maknanya tak ada keperluan untuk penerangan. Untuk menghadap tak ada keperluan. Dan kat sinilah masalah kami hormat sambil mencadang ni. Ayat tu mungkin lulus dekat dalam mesyuarat. Tapi dekat mata rakyat yang menjunjung 3R, tak boleh, tak lulus menteri. YB tak lulus. Kerajaan Negeri Selangor bagus. Aku Tita Sultan terus buat kan. Kau kalau nak derhakalah seorang-seorang. Tak payahlah ajak kerajaan derhaka sekali. Kan? Kami hormat. Tapi apa kata, kami akur. Namun kami nak jelaskan. Kami setuju. Cuma tak berapa setuju pasal dalam politik perkataan selepas tapi, selepas cuma, selepas namun tu, itulah selalunya yang lebih jujur daripada ayat sebelumnya. Kan? Betul tak? Menghadap Sultan tak salah. Tapi menghadap Sultan dengan cadangan selepas larangan, itu yang jadi masalah. Kalau nak menghadap juga, ayat yang patut dibawa, cuma satu ayat je. Tak ada benda lain. Tuanku patut menjunjung titah dan akan melaksanakan larangan sepenuhnya. Titik itu sahaja. Tak payahlah kau nak tambah ada pelan terkawal, teknologi moden, pendekatan lestari. Tak payah. Kan? Semua tu patut mati atas kertas, bukan dibawa ke istana. Sebab bila kau masih bercakap pasal plan, pasal kawalan, kau tengah bagi tahu rakyat apa? Larangan Sultan belum final. Come on lah, jangan lepas ni cakap tak ada niat nak ubah keputusan Sultan. Kan? Kalau tak ada niat, kenapa nak bagi cadangan? Orang boleh fikir semua. Kenapa? Kan? Tujuan dia apa? Kalau aku jadi Sultan, kan? Ampun tuanku, patut cuma nak bagi dia orang faham tuanku. Kalau aku jadi Sultan, aku dah larang, tiba-tiba orang datang bagi cadangan benda yang aku dah larang. Aku akan fikir yang kau fikir aku bodoh. Aku tak pandai buat keputusan. Tuanku, bukan tu maksud patik tuanku. Habis cuba kau fikir apa lagi maksud kau? Biar aku tahu kau ada cadangan bernas yang disisirkan. Biar aku ubah fikiran. Dan bila keputusan istana nampak boleh dibuka, yang rugi bukan menteri. Yang rugi institusi diraja tu sendiri. Sebab boleh dikompromi. Aku cakap benda ni bukan sebab aku emosi. Aku cakap sebab aku ni sayang negara aku. Dalam sistem raja perlembagaan, istana bukan pihak yang untuk diyakinkan. Istana pihak untuk dihormati. Please. Akhir sekali aku nak tutup dengan satu ayat yang ringkas. Menghormati keputusan bermakna berhenti bercakap tentang pilihan lain. Kalau masih ada cadangan, itu bukan hormat nama dia. Itu mengharap. Dan dalam isu titah Sultan ni, tak ada tempat untuk mengharap. Sekian. Faham